Alif malu bawa aku naik motor. Tapi masa kereta dia masuk workshop, duit aku juga yang dia cari. Aku sebenarnya lambat sedar perangai sebenarnya. Masa mula-mula kenal, aku ingat dia jenis pemalu. Jenis yang tak suka attention. Kalau keluar makan pun, dia suka tempat biasa-biasa. Kalau aku ajak ambil gambar sama-sama, dia mesti bagi alasan tak ready, rambut tak okey, baju kerja selekeh, macam-macam. Aku masa tu fikir normal lah. Bukan semua orang suka tunjuk relationship dekat orang. Aku pun bukan jenis yang nak paksa-paksa sangat. Sampai satu tahap, aku start perasan satu benda. Kalau kami keluar dekat kawasan rumah aku, okey je. Kalau makan dekat kedai biasa, okey je. Kalau aku naik motor sendiri jumpa dia, okey je. Tapi kalau situasi tu boleh nampakkan kami macam biasa sangat, terus dia jadi lain macam. Paling aku ingat, satu malam ni kereta dia tak ada sebab abang dia pinjam. Aku pun cakap, tak apa, aku datang naik motor. Senang je, dekat je pun. Sekali dia terus jawab, tak payahlah naik motor, malu lah. Masa dia cakap tu, dia gelak kecil. Macam benda tu ringan. Tapi aku diam terus. Sebab dalam kepala aku cuma satu. Malu naik motor dengan aku. Aku tanya elok-elok, malu apa? Dia terus pusing. Alah, bukan macam tu. Panaslah, rimas, tak selesa. Aku nampak sangat dia tengah cover. Sebab sebelum tu bukan sekali dua aku naik motor pergi kerja, pergi kedai, pergi mana-mana pun biasa je. Dia tahu aku memang jenis praktikal. Aku bukan perempuan yang kisah pun nak kena naik kereta besar baru rasa dihargai. Tapi sejak malam tu aku start nampak pattern dia. Kalau aku datang office area dia waktu lunch, dia suruh tunggu jauh sikit. Kalau terserempak dengan kawan dia, dia cepat-cepat ubah topik. Kalau aku cakap, jom naik motor pergi makan tempat dekat, dia mesti ada alasan. Mula-mula aku pujuk diri sendiri lagi. Mungkin aku overthink. Mungkin dia memang jenis cerewet. Mungkin dia tak suka motor, bukan tak suka aku. Tapi satu hari ni memang buat aku tak boleh tipu diri lagi. Kami nak keluar makan malam, aku dah siap awal, tunggu dekat bawah apartmen. Masa dia sampai, aku nampak dia berhenti jauh sikit dari tempat aku berdiri. Lepas tu, dia call aku suruh jalan pergi dekat tempat dia park. Aku dah pelik. Aku masuk kereta, lepas tu aku tanya, kenapa parking jauh sangat? Dia jawab selamba, tak nak orang nampak sangat. Sumpah masa tu, memang dada aku terus panas. Tonton video penuh dekat channel Nak Cerita.